Assalamualaikum sahabat. Saya saja nak memberitahu apa kemungkinan saya ni lah dalam seminggu hingga 2 minggu saya tidak dapat lah membuat video short atau video lah. Sebab saya mengalami kecederaan jatuh pada basikal semalam. Ada patah dia tu bukan di situ tapi ke atas sikit lah kan, tepi ni. So payahlah untuk membuat aktiviti macam biasa tu, berkebun kat belakang, cooking, garden. Jadi saya sengajalah nak memberitahu siap-siap kan, supaya my subscribers tahu saya kenapa saya tak buat video atau short lah. Jadi kalau saya dah beritahu ni senang lah kan, daripada diam menyepi macam tu. So doakanlah saya sihat jika ada selepas video ni, jika ada subscribe yang bertambah, thank you juga. Yang watching juga, thank you. Tapi kalau boleh subscribe lah. Buat masa ni semalam berlakunya, jadi memang tengah sakit lah maksudnya. So bila tengah sakit, dia payah lah untuk segala-galanya. Okay. Saya anggap ini asbab saja daripada Allah kan. Moga adalah hikmah yang tersendiri tu yang kita tak tahu kan. Doakan saya sembuh ya, dari patah tu. Maksudnya patah tu sembuh sikit demi sikit lah. Memang take time kalau patah ni. Sebab saya dah pernah patah di tangan, jatuh longkang masa saya dah nikah lah hari tu. Hari tu dulu. Jadi saya tahu sikit lah kan. So masa tu tangan saya patah tebu lah, patah terus. So bila patah terus, tangan tu jadi panjang lah. Saya memang takut lah masa tu sebab tangan saya panjang. So bila dah di simin, dah di andoh kan, di simin, okey lah kan. Dia sembuh dalam setahun. Dia ada peringkat lah, macam 6 bulan ke setahun, setahun lebih, 2 tahun. Dia macam tu. Yang tangan tu dah sembuh dah belah kiri. Okey, sekarang ni kaki macam tu lah lebih kurang. Dia sembuh sikit demi sikit. Dalam 3 bulan, 6 bulan, macam tu. Setahun, 2 tahun. Okey ya guys. Saya tetap menonton YouTube, favourite saya lah. Saya penggemar YouTube asalnya. Sampai sekarang lah maksudnya. Jadi untuk mengisi masa lapang saya ni, saya pun buat masa ni tak buat apa lah, tak masak, tak apa. So jadi macam mana saya nak buat video? Sebab itulah saya beritahu dari awal kan. Sebab benda ni tengah sakit. Bila tengah sakit dia tak boleh lah nak buat apa-apa pun. Jadi tunggu dulu, dia take time, seminggu, 2 minggu macam tu. Tengok 2-3 hari, seminggu. Memang take time kalau patah ni. Okey korang, moga korang jika ada subscribe yang baru, new subscriber, thank you. Yang watching pun thank you. Moga korang diluaskan pintu rezeki, dipermudahkan urusan, dirahmati Allah selalu. Kita semua dalam lindungan Allah. Sekarang hujan ya. Moga berkat doa saya. Yang
apa, sentiasa kena dan hina ni. Sorry, saya berasa sedih sedikit. Bukan apa, sedih sebab macam ni, dan hujan. Sedih sebab tu. Thank you semua. Silalah support saya dan sila lihatlah video yang tentang telinga tu lah. Itu pun saya alami juga. Apa-apa yang kita alami, harapnya bersabarlah ya. Sebab semuanya ada hikmah dan saya terpaksa cakap kuat sikit sebab hujan. InsyaAllah ada hikmah yang tersembunyi dan diharap lepas ni beroleh hikmah tu beroleh kepada kita. Kita semualah, kepada saya especially kan, sebab saya yang mengalami ni. Dan saya tetap mendoakan korang juga, sebab korang telah subscribe saya. Dan jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Sorry kalau ada salah silap dalam video ni. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.